Assalamualaikum dan jumpa lagi dalam channel saya. Okay, untuk video kali ni saya nak share pula mengenai power tool yang saya bawa ketika nak buat pemasangan kabinet lah, ketika installation. Kalau kita sebut power tool ni, maksudnya power tool tu apa yang menggunakan elektrik lah, sama ada dia power cord ke ataupun dia cordless. Itu kategori power tool lah. Dia tak termasuk lah dengan hammer, L square, cutter ke apa-apa kan, scope ke, scope tak bawa lah kot. Kesemua yang atas meja ni sebenarnya adalah setup saya lah. Saya tak pasti tukang lain macam mana dia punya tool yang dia bawa kalau dia buat installation, tapi kebanyakannya ada 2-3 jenis barang berkemungkinan sama lah. Memang itu pun yang kita perlukan kalau nak buat pemasangan kabinet. Okay, seperti yang tuan-tuan nampak lah, dekat atas meja ni banyak Bosch kan. Tapi bukan bermaksud saya fan mana-mana brand lah. Saya sebenarnya tak kisah pun, asalkan tool tu dia ada kualiti, tahan lama, harga pun murah kan, boleh lah. Itu yang saya beli tu. Dan ada juga lagi beberapa tool yang saya rasa saya perlukan. Tak apa, nanti saya akan cerita lagi dalam video yang seterusnya. Jom kita tengoklah tool-tool apa yang perlu ketika nak buat pemasangan kabinet. Esok saya ada pemasangan kabinet dekat Melaka, so semua ni saya memang nak kena bawa lah dekat site untuk pemasangan besok. Alright. Untuk tool yang pertama ni adalah tool yang sangat penting lah. Boleh kata 70% lah daripada starting production sampai ke installation memang kita akan menggunakan tool ni. So dekat depan ni adalah sebuah cordless drill. Tak tahulah, ada orang panggil cordless drill, ada orang panggil cordless, ada orang panggil drill, ada orang panggil bateri, terpulang lah. Tapi biasanya kalau sebutan-sebutan tu semua orang faham lah. Untuk cordless drill saya menggunakan Bosch GSR 120Li. Untuk Bosch ni kira pada saya lah, saya dah starting guna daripada tahun 2018. Sebenarnya saya banyak cordless. Kalau dekat site saya akan bawa 2 cordless lah. Satu untuk mungkin ada satu tu kita nak ikat skru, dan satu lagi mungkin kita nak tebuk lubang. Saya malas nak buka bit, jadi saya akan standby kedua cordless lah. Cordless banyak sebenarnya dekat bengkel ni saja dah ada. Untuk Bosch saja dah ada 3, dan satu lagi ada daripada brand 4S. Yang brand 4S tu saya dapat sponsor. Sekejap saya tunjuk dulu lah. Ok, ni brand 4S. Ini saya dapat sponsor. Dia suruh review dia punya barang. Ini pun saya pakai juga, bergantung pada keadaan. Ok, untuk Bosch ni saya selesa lah gunakan Bosch. Boleh kata kalau setiap tukang lah mesti dia ada cordless dia sendiri, tak kisah apa brand pun. Bila dia dah biasa dengan dia punya cordless tu kan, dia nak tukar kepada cordless orang lain tu, dia akan merasa kekok lah, mungkin rasa tak syok. Sebab kita punya feel kan, dia punya berat dia, panjang bit dia, setiap kali kita gunakan cordless kita tu, kita akan rasa berbeza lah kalau kita bertukar-tukar cordless. Jadi tu yang saya terus menggunakan Bosch ni. Bosch ni boleh kata lasak jugalah. Saya dah banyak kali dah terjatuh, terempas, naik panjat tangga, terjatuh ke bawah. Boleh kata dia tak rosak lah. Kalau rosak pun sepanjang hidup saya kan, satu sekali je Bosch rosak. Itu pun sebab saya masuk air, saya mengamuk. Saya hempas dia 2-3-4 kali baru dia betul-betul rosak lah, baru dia lekang macam ni. Tu yang boleh dikatakan Bosch ni agak lasak. Jangan ikut saya lah, saya time tu masuk air kan, marah sangat. Ok, tak nak cerita lah pasal tu. Ok, cuma Bosch ni bateri lah, bateri dia kalau sampai satu masa tahap dia tu dia akan kong. Jadi bateri tu kena banyak sikit lah. Saya selesa gunakan Bosch ni sebab tu lah, saya tak suka sangat bateri yang petak besar kan, macam ada sedikit gangguan. Saya dah selesa pakai bateri kecil ni.
Tu yang jadi 4S tu saya jarang sangat guna. Kalau nak pasang, nak ikat skru ke, nak tembuk lubang ke, saya jarang guna. Ada dia punya kegunaan dia. Memang perlukan juga 4S tu sebab dia ada kelebihan dia juga, tapi saya lebih banyak menggunakan Bosch lah. Itulah. Untuk dalam satu kotak cordless drill ni, kalau boleh kita kena standby 2 biji bateri lah sekurang-kurangnya, supaya kalau satu bateri dia dah kong, dia nak bateri dia dah habis, kita boleh charge satu lagi, dah standby kita charge kan. Macam tu lah, kita bertukar-tukar lah. Dan disebabkan Bosch ni, saya ada lagi beberapa barang yang gunakan cordless. Contoh macam jigsaw cordless, vacuum cordless, bateri dia sama, jadi kita boleh bertukar-tukar lah. Bateri ni cabut boleh pakai kat sana, sana boleh cabut pakai kat sini. Itu ya kelebihan kalau kita banyak barang-barang cordless yang daripada brand yang sama. Saya tak kata tuan-tuan perlu pakai Bosch, tapi tuan-tuan pilih sendiri lah. Sebab Bosch ni harga dia boleh dengar lah, murah sangat. Kita boleh dapatkan daripada set solo. Lepas tu bateri pun banyak ada jual dekat mana, dekat Shopee pun banyak jual kan bateri dia. Sama ada bateri yang original ataupun bateri yang aftermarket pun dah banyak sekarang lah. Bateri Bosch ni yang daripada bukan brand Bosch lah, tapi kita boleh pakai lah. Cuma tahan lama tak tahan lama tu wallahu alam lah. Cuma selama ni saya beli yang original je lah untuk Bosch ni. Itulah sebab kita daripada awal sampai kat akhir kita memang kena gunakan cordless drill. Jadi dia kena sangat-sangat kuat, lasak lah, dia kena sangat kuat. Saya pernah pakai brand yang cak ayamnya, brand apa tahu lah, saya tak nak mention lah brand tu. Saya pernah buka Bosch yang saya hempas, saya tulis lah, saya pernah buka dalam dia ada macam dia punya motor dia atau gigi-gigi dia lah. Dia punya part dia kan, part dia tu daripada besi. Kalau yang daripada yang brand cak ayam tu dia plastik. So kita dah buka tutup, lama-lama gigi tu akan haus, plastik tu haus kan, jadi dah tak boleh pakai, rosak. Tapi yang Bosch ni dia menggunakan ada besi dalam dia. Nantilah saya lekatkan gambar dalam video ni bagi tuan-tuan tengok. Itu yang dikatakan Bosch ni sangat okey lah. Harga dia murah kalau nak bandingkan harga-harga brand-brand lain. Memang banyak lah brand yang baru-baru up ni daripada brand China ni. Saya kurang yakin lah. Dia biasa gunakan Bosch je lah. Tapi ada 2-3 brand lagi Bosch cordless drill yang saya minat. Contoh macam Festool, Dewalt saya tak minat sangat dia punya cordless. Tapi Dewalt barang lain saya minat. Kalau dia punya cordless drill ni saya tak minat. Makita pun okey. Cuma macam saya cakap tadi lah, kita dah selesa menggunakan satu cordless tu, selesa guna tu je lah. Panjang juga cerita pasal cordless ni. Tak apa, nanti saya akan buat video full, buat review terus pasal cordless drill ni, macam mana saya punya setup cordless lah. Sebab ada beberapa lagi lah, macam bit apa yang elok kita pakai. Sebab bit ni dia kan kita kerap sangat guna, buka tutup, buka kunci skru kan. Lama-lama dia punya bitnya haus. Nanti saya akan ceritakan lagi dia punya apa, magnet apa. Saya takut video ni lagi jadi panjang, cerita pasal cordless drill saja. Dia punya nak cerita pasal Bosch ni. Siapa cerita lagi lah, ni pun penting juga. Bosch ni dia punya carry case ni, saya suka carry case yang macam ni. Sebab carry case dia boleh kata agak kuat, payah nak pecah. Dan dia punya engsel ni lah, engsel dia ada macam satu dawai lah masuk dalam. Kalau brand-brand yang macam brand-brand cak ayam lah, dia punya engsel ni dia macam plastik tau, plastik semata. Jadi kita buka tutup lama-lama dia akan tercabut. Sebab benda ni pernah jadi kat saya, cordless yang lama tu, buka tutup lama-lama dia akan putus, pecah tepi ni, dah tak boleh pakai. Tapi kalau yang Bosch dia jenis engsel macam ni. Kalau cordless brand-brand lain yang ada kualiti, insyaAllah lah rasanya ada dia punya ni. Dan kita nak menyimpan barang pun dia tak adalah kata terlalu ketat sampai kita nak kena ada cordless, kita terpaksa buka dia punya bit baru kita boleh simpan kan. Macam Bosch ni dia masih luas dan tak katalah terlalu luas sangat sampai makan ruang. Dia masih okey lah, mudah lah kalau kita nak letak barang pun kita tak perlu nak susun sampai nak kena rapi-rapi sangat kan. Kan dalam
kotak cordless dia ada tempat dia, ini letak cordless, ini letak bateri. Kadang-kadang yang kalau brand-brand yang Cak Ayam ni kita nak kena tekan jadi lambat. Kalau macam Bosch, sap tutup, dia dah ngam rapat dia punya ni. Alright, tinggalkan pasal cordless ni, pasal Bosch, cordless lah. Okey, untuk power tool yang kedua pun sangat penting, perlu ada ketika nak buat pemasangan kabinet, iaitu hammer drill, ataupun nama betul dia rotary hammer drill lah. Dia ada rotary maksudnya berputar kan, lepas tu hammer untuk kita hack. Kegunaan dia biasanya untuk kita tebuk dinding lah, ataupun ketika nak pasang kabinet lah, terutama pasang wall unit lah, kita nak kena ada hammer drill lah. Hammer drill saya masih menggunakan yang power cord, sebab power cord ni saya rasa saya tak perlu kot pakai. Bagus sebenarnya ada yang cordless sekarang ada cordless kan, cuma kalau brand pada Bosch ni keras sangat harga dia. Ada juga brand-brand yang Cak Ayam, jadi saya lebih selesa menggunakan power cord lah. Tak kisahlah, power cord ni memang agak sedikit leceh kan, kita nak kena pasang wire, lepas tu wire berselirat, tapi dia punya api dia tu maintain lah. Kalau macam cordless ni kita tak tentu kan, kadang-kadang bateri kita tak charge penuh ke, tiba-tiba tengah buat kerja sedap, pop dia bateri kong, nak kena turun pula pergi tukar bateri. Yalah, biasanya untuk pemasangan kabinet lah, pemasangan wall unit, nak pasang wall plug ke apa ke, dan saya gunakan juga untuk tebuk dululah, sebelum saya ada coring mesin untuk tebuk dinding, pasang ducting hose untuk kitchen hood kan. Dulu biasanya saya akan marking lubang, saya akan hack dinding tu lah, tak sampai berlubang lah dinding tu untuk pasangkan hose ducting hose tadi tu. Itulah sampai panas mesin, tapi alhamdulillah lah dia masih bertahan lah. Saya beli ni daripada tahun 2019, 1 Disember 2019 saya beli. Maknanya sekarang 2025, 6 tahun lah, hampir 6 tahun kan, beberapa bulan lagi nak 6 tahun. Masih bertahan lah, tak pernah rosak lagi. Cuma yang kalau rosak pun dia punya fuse dalam ni dan wire dalam ni lah. Wire dalam ni pernah tercabut sekali atau lucut lah. Sebab Bosch ni kelebihan dia, saya suka, kadang-kadang saya sekarang buat kerja seorang, saya akan, kalau saya nak buat turun daripada tangga lah, saya akan letaknya tu sampai ke lantai kan. Jadi itulah tu yang kelebihannya Bosch ni, dia sangat kuat, dia sangat tahan lah. Dia punya wire dia pun sedap, wire dia lembut tau, bukan jenis wire yang keras tau. Dia tak merekah lah, tak pecah. Saya tak pernah lagi tukar dia punya carbon. 6 tahun tak pernah tukar carbon. Tu yang katakan hammer drill ni daripada brand Bosch ni, dia kuat lah. Okey, untuk model yang saya pakai GBH2-24 DRE, tak silap saya harga dia 400 lebih lah, 400 lebih saya beli tu, 480 ke tak tahulah, nanti saya check balik lah, saya lekat dekat dalam video ni. Sebelum dia pun saya ada pakai hammer drill yang cokiang-cokiang lah, brand-brand China ni kan, tapi itulah dia cepat panas sampai terberhenti tau. Dia pasang-pasang peri terlalu panas sangat. Lepas tu dia punya motor dia bunyi klak. Macam Bosch ni tak ada, dia masih okey lagi lah. Untuk bit yang saya gunakan pasang, biasanya bit yang 8mm dan 6mm. 8mm ni biasanya untuk wall plug 3 inci tu lah, 8x3 kan. Yang ni pula wall plug cili lah, wall plug halus kan, 6mm. Untuk pasang 2 bit ni memang paling kerap pakai lah. Untuk bit ni saya nasihatkan tuan-tuan boleh kena standby 2 jugalah. Inilah yang saiz 8 ni, saiz 6 tak ada masalah sangat. Saiz 8 ni sebab saya pernah kena, dia patah tau. Dia patah sebab kita bila nak gantung, bila nak tembak dinding, kadang-kadang terlanggar besi, pop, dia patah. Saya pernah kena sampai terpaksa kena pergi hardware, patah balik ke site, baru boleh buat kerja. Jadi standby kan ni. Saya pun ada standby lagi bit-bit yang lain daripada saiz 10, 11, 12. Kita tak tahu kan, kok satu hari nak pakai. Dia tak berat sangat pun, bolehlah selit-selit dalam ni, masih muat lah. Carry case dia pun agak solid, liat.
Saya ingat material ni material ABS ni. Dan dia punya angsel dia pun angsel sama juga macam yang cordless drill tadi. Dia ada dawai ke dalam. Tak kisahlah tuan-tuan nak pakai brand apa pun tak kisah. Tapi yang saya masukkan ni cordless drill, hammer drill mesti kita kena bawa lah. Untuk pemasangan kabinet. Memang dia benda-benda yang sangat penting. Okey, kita pergi kepada power tool yang seterusnya. Yang saya depan ni adalah cordless jigsaw. Ni bukan kotak dia tau. Ni kotak lain tapi saya alter sikit lah. Saya buang dia punya partition je. Sebenarnya saya rasa kotak ni adalah untuk kotak Bosch cordless juga. Tak tahulah Bosch dia punya model apa saya tak pasti. Tapi saya dah potong-potong lah. Ini kawan saya bagi. Jadi boleh pula masuk jigsaw ni. Jadi saya pakai terus lah. Dia tu lah, kalau kelebihan kalau kita ada kotak, senang tau kita nak susun dalam bonet kereta. Kemudian kita nak tindan-tindan di atas troli. Dia mudah lah, dia tak terjatuh. Kalau tak, kita nak kena semua nak kena sumbat-sumbat dalam toolbox kan. Jadi macam bila nak cari, jenuh menggagau kan. Kalau ada kotak dia sendiri, elok lah. Ok, yang saya dekat ni adalah Bosch jigsaw. Yang ni cordless. Dulu saya pakai yang power cord juga. Cuma lebih selesa menggunakan cordless lah. Senang. Saya nak terbalikkan dia ke, nak daripada tepi ke, daripada atas ke, saya nak potong, mudah, selesa. Tak perlu banyak wire yang berselirat. Saya nak kena pergi cucuk dekat plug. Lagi ada mudah lagi lah menggunakan ni jigsaw yang cordless ni. Harga dia saya rasa berapa, beli lupa dah, 400 lebih rasanya. Lebih kurangnya tu lah. Cuma saya beli solo lah. Bateri saya beli asing, murah sikit lah. Kalau kita beli semua full set, jenuh kan. Sebab charger tu lah, charger boleh pakai charger sana, bateri boleh pakai bateri sana, sumbat masuk sini. Ok, kegunaan jigsaw ni tu lah, macam dia tak heavy sangat, tapi dia wajib ada. Kadang-kadang kita nak trim panel ataupun kita nak buat curve sikit pada bahagian, kan bila kita nak pasang side panel, tepi-tepi tile tu, tile kan terjongkit ke depan sikit daripada dinding. Kita nak buat curve tu kan. Jadi tu yang perlu menggunakan jigsaw ni. Kalau tuan-tuan tak mampu beli Bosch, tuan-tuan belilah yang brand, banyak sekarang brand-brand yang baru-baru ni kan, brand China ni. Macam-macam. Cuma saya Bosch ni sebab tu lah, nak berkongsi-kongsikan bateri tu yang saya beli jugalah. Tahan sikit lah harga dia. Dia pun lasak juga. Ini pun berkali-kali jatuh dah, debu-gedebak. Alhamdulillah lah. Kita tak boleh jangka. Memanglah kita betul sayang punya barang, jaga kan. Tapi kadang-kadang accident kita tak boleh nak jangka lah. Tapi tak semestinya lah tuan-tuan perlu menggunakan cordless. Kalau tuan-tuan mampu beli yang power cord, beli power cord lah. Yang power cord tu murah sikit. Itulah. Tapi kegunaan dia tu sangat penting lah. Untuk kita potong trim panel ke, potong kayu sikit-sikit ke, dia ni perlu ada. Itulah. Jangan lupalah dia punya apa, ini dia punya mata dia ni sebenarnya tak boleh pakai. Saya nak kena kepak bersini. Tapi saya sayang, saya saja beli nak test je kan. Sebab dia nak masuk, dia masuk boleh. Ni bukan bit sebenar lah. Bit dia sebenar yang straight tadi. Yang straight tu dia akan tersangkut dekat sini kan, dekat macam dawai ni. Jadi macam tak sesuai lah pakai dia. Tengoklah pokok nanti saya nak potong ke apa ke. Tapi dia punya mata macam ni lah, mata gergaji tu kan. Mata dia tuan-tuan kena tengok jugalah. Beli boleh beli, tapi ada brand macam, kalau brand Makita kot, Makita dia tak boleh masuk kat sini lah. Kalau yang ni dia universal lah, kita boleh pakai bit yang mana-mana. Tak apa, nanti tuan-tuan check balik lah bit apa yang sesuai untuk cordless tuan-tuan. Itulah dia kegunaan tu lah, macam saya cakap dia, untuk potong curve. Biasanya potongan straight lah, macam kita potong gergaji lah. Kalau kita pakai circular saw, blade dia bulat kan, tak sesuai lah untuk kita potong yang kecil-kecil tu. Alright. Untuk tool yang seterusnya, ini sebenarnya yang saya depan saya ni adalah circular saw. Yang ni
sklusor yang 7 inci, blade 7 inci. Saya gunakan daripada brand Okas. Ini pun sebenarnya jarang-jarang pakai. Saya pun tengah juga nak menggunakan yang brand Reward, yang cordless punya. Tapi itulah tengah duk, yelah, tak boleh nak beli sekaligus kan. Kita pun ada anak bini nak bagi makan. Kita pun ada keperluan lain kan. Jadi saya pakai Okas ni dulu, yang menggunakan power cord. Sklusor ni sebenarnya tak wajib ada lah. Kalau ada lagi baik. Kita kerja kita dekat site dah terus boleh potong papan-papan yang kita nak potong. Kalau tak, kita terpaksa tunggu lagi 1 hari lah. Macam contoh saiz papan tu terlalu besar, kita nak kecilkan, kita boleh letak dia punya parallel guide tu ataupun fence dia, kita boleh potong straight tu kan. Kalau nak gunakan sklusor ni, kita kena ada satu fence lah, sebab potongan dia ni kita tak boleh jamin dia punya straight. Kalau nak straight betul-betul, kena sama ada pakai dia punya parallel guide tu, ataupun kita pergi bawa balik kita punya papan ke bengkel, kita potong, besok kita pasang balik, macam tu lah. Tapi kalau ada dia ni lagi bagus lah. Cuma potongan dia tak secantik sangat lah kita menggunakan table saw, sebab belah potongan dia, kalau kita potong macam ni lah, potongan yang belah atas tu dia akan, contoh paling ketara sekali bila kita nak potong chipboard lah ataupun melamin, bahagian atas dia akan chipping, yang cantik bahagian bawah. Nak kena beringat lah, yang bahagian cantik tu kat mana facing, kita akan pusingkan kita punya board lah. Tapi kalau guna table saw, contoh macam table saw saya, dia twin blade, potong atas bawah, dia punya permukaan dia tu cantik. Tapi kalau kita potong setakat, kita potong kayu solid ataupun kita potong block board, tak ada masalah, sebab block board dia lembut kan, kita boleh sanding je pakai sandpaper. Kalau dia ada keluar selumbar ke serabut ciping-ciping kan, kita boleh gosok pakai ni lah. Tapi memang perlukan jugalah. Ni contoh kadang-kadang panel 8 kaki kan, saya nak buat 8 kaki kan, dia punya saiz kalau kita convert ke mm 2440, kita nak buang 40 mm tu kan, kita nak cuci bahagian atas bawah, terpaksa menggunakan ni lah. Tu yang itulah pada saya lah. Ini pun saya akan bawa dekat site. Kalau tak ada tak apa. Kalau ada lagi baik, kerja kita lagi pantas. Okey, untuk sklusor ni kalau boleh jangan pakai marble cutter ni lah. Marble cutter memang dia ada jual blade yang blade gergaji ni kan, dia berapa T saya tak ingat 24 T je tak silap saya. Dia memang ada jual blade yang macam ni, tetapi tak sesuai. Dia kegunaan dia sebenarnya bukan untuk potong papan, sebab dia akan menjadi kickback tau. Bila kita nak sorong kita punya papan, dia sap dia terentak kan. Bahaya ni, kadang-kadang silap terbidah balik kena badan kita. Bahaya. Itulah ikut kegunaan dia lah. Sebenarnya nama dia pun marble cutter, bukan untuk potong kayu. Untuk potong tile ke, potong dinding, belah dinding sikit tu boleh lah menggunakan blade yang sesuai untuk dia. Jadi saya tak galakkan tuan-tuan, kalau boleh jangan langsung beli terus sklusor yang 7 inci, sebab dia berat sikit, dia jarang terjadi kickback lah. Kalau yang ni sangat bahaya lah. Tambah-tambah kita nak potong kayu yang kayu keras, macam kayu batu ke, cengal ke, nyatuh sekalipun, walaupun nyatuh tu agak lembut, kayu pine pun sama lah, dia akan kickback, bahaya. Lagi satu, dia punya depth dia bukan yang dalam sangat pun, berapa mm je, 1 inci lebih sikit lah, 1 inci berapa hurun je kan dia punya depth dia. Dia tak boleh nak pergi ke bawah lagi dah. Rugi tuan-tuan beli ni, lebih baik tuan-tuan tak ada. Tapi kalau nak potong tile ke, potong ni, tu boleh lah. Alright, untuk tool yang seterusnya, ini tak ada pun tak apa, tapi kalau dia ada memang sangat-sangat membantu mempercepatkan pekerjaan kita. Okey, yang ini adalah cordless planer. Dulu saya tak jumpa skill ni tau, sebab saya ada tengok satu video Mak Saleh tu, bila dia nak trim satu panel kan, biasanya side panel ni dia rapat dengan dinding kan, kita nak potong, nak trim panel tu ikut bentuk curve dinding. Kalau tidak, kita akan gunakan jigsaw lah, potong nyet pelan-pelan kan, ataupun kita pakai sklusor macam tu kan. Cuma kita nak setting meja, kita nak terbalikkan meja kita tu agak payah lah. Kalau kita pakai planer, contoh ya, saya ambil papan, contoh papan ni lah, katakanlah ni side panel lah, kita mungkin dinding tu kita nak perlu curve sikit kan, jadi kita akan boleh gunakan kita punya planer ni, set, sebab kita nak trim berapa mm lah.
5-6 mm macam tu kan. Sap. Jadi kita dah dapat curve-nya. Kita kena kerja pantas. Kalau kita gunakan skrull saw ataupun jigsaw, kita nak kena letak meja, nak kena alas, nak kena lapik, lepas tu nak pasang wire, dia akan sedikit leceh lah. Boleh, tapi itu lah macam saya cakap tadi, dia agak leceh. Tapi kalau kita gunakan planer, senang. Kita angkat kita punya board, walaupun panel yang agak besar sekalipun, dirikan macam tu, dah siap kita punya garisan tanda berapa banyak yang kita nak buang. Tu letak nyet. Ini pun tak kisah kalau tuan-tuan sama ada tuan-tuan nak pakai yang cordless ataupun nak pakai yang power cord kan. Dua-dua tak kisah. Tapi kalau ada cordless ni lagi selesa lah, lagi pantas lah, senang. Sumbat je bateri tanpa ada berselirat apa-apa, terus kita nyet. Saya ada yang power cord punya, tapi lepas saya brand Dak Mara ni kira harga dia boleh dengar lah. Saya full macam ni 200 lebih. Murah tau harga-harga dia. Memang saya ada satu brand daripada Bosch. Dia planer dia agak kecil, tapi harga dia mahal sangat pula, tengok sampai 800 lebih kan. Saya tangguhkan dululah. Jadi saya akan menggunakan Dak Mara ni. Cuma macam cordless yang lain, bateri tu nak kena lebih lah. Macam bateri asal yang saya dapat, saya dah beli set yang satu bateri lah, single bateri. Cuma itulah, ini dia tarik power memang sangat kuat. Tu yang nak kena standby bateri. Ini saya beri bateri yang 68,000 mAh. Yang asal dia ni berapa ni? Entahlah, tak ada tulis pula. Tak ada tulis. Nanti saya check balik lah. Saya beli bateri ni lah sebab dia pakai pun tarik tenaga kuat. Yang ni aftermarket punya bateri lah. Tak silap saya, dia match dengan mana-mana Makita punya bateri cordless, yang bateri yang 20 volt ni lah, 20 volt ni kan. Dia match, tapak yang sama. Itulah. Itulah saya beli brand Dak Mara ni. Dia siap dengan hard case ni. Hard case macam saya cakap dia penting. Kalau tak ada hard case ni, kita berselerak lah kita punya dalam toolbox dengan bateri entah ke mana, charger entah ke mana. Nanti saya akan tag juga video tool-tool yang saya beli. Ini murah lah, 200 lebih dapat semua ni. Ni tak termasuk bateri ni. Bateri ni saya beli kemudian. Satu biji bateri, satu charger. Lepas tu kita punya, dia ada lain aksesori dia lah, macam dia punya parallel guide dia. Lepas tu tukar blade ni. Blade ni kena pandai pasang lah. Kalau tuan-tuan salah pasang, dia akan melekat, rosak, bengkok habis kita punya, dia punya apa, washer dia semua ni dengan blade kita bengkok. Dia ada bagi satu tool untuk kita pasang dia punya ni lah. Nak kena, tuan-tuan tengok lah cara nak tukarkan dia punya blade ni. Blade dia pun universal lah. Kebanyakan blade yang jual dekat pasaran, semuanya kebanyakan boleh masuk lah. Tapi ada juga blade yang tak boleh masuk. Tapi tuan-tuan kena check balik lah. Lepas tu tu lah, dia bagi hard case. Cuma hard case dia tu lah, hard case dia tak ada macam Bosch tadi lah. Ni saya cakap pasal dia punya apa, engsel dia tu daripada plastik juga, nipis untuk buka tutup. Nak kena hati-hati ni lah. Suatu hari nanti dia akan lekang lah. Itulah kelemahan dia. Tapi dengan ada dia ni bagus sikit lah, senang. Kita nak bawa ke mana senang, nak usul, nak tindan, nak sumbat masuk dalam bonet kereta pun boleh. Alright. Okey. Itulah kegunaan dia tadi, untuk trim je lah. Saya tak gunakan dia untuk ketam kayu, bagi nipis kayu, sebab itu bukan bidang saya lah. Saya punya kerja pasal kabinetnya. Tapi kalau tuan-tuan tak ada planer ni pun tak kisah sebenarnya. Tapi kalau ada, memang sangat-sangat membantu. Lagi tool yang seterusnya. Okey. Ini adalah miter saw. Miter saw yang saya gunakan adalah brand Padman. Biasanya miter saw ni dia blade 10 inci. Miter saw ni sebenarnya tak bawa, saya pertimbangkan lah,
setiap kali nak bawa miter saw, saya akan pertimbangkan side macam mana, lepas tu apa kegunaan dia, perlu tak perlu. Sebab miter saw ni dia saiz dia agak besar, lepas tu kita nak letak dalam bonet kereta tu agak susah, sebab kita banyak sangat tool dalam bonet kereta. Kadang-kadang terpaksa duduk atas cushion kereta belakang. Cushion kereta dah lah kain kan, span kan, kain lah. Siapa yang pakai kulit tu, siapa yang jaga kereta, sayang kereta, mungkin susah lah. Tapi itulah saiz dia tu lah, saiz dia agak besar. Saya nak juga beli satu lagi miter saw yang saiz kecil sikit. Blade berapa inci? Blade 8 inci kot, mungkin dia kecil sikit lah. Sebab tujuan dia tak banyak sangat pun. Tujuan ni kita nak potong je kayu kan. Contoh kita nak potong filler yang panjang. Sebab dia, potongan miter saw ni, dia potongan dia straight tak kan, sebab dia ada dia punya tapak base ni, base dengan dia punya dinding belakang ni, panel belakang ni. Jadi senang, kita cepat. Kalau kita bawa dia ada kelebihan, kita nak potong kayu tu sap. Biasanya untuk potongan straight lah, dan potongan angle. Potongan 45 ni lah. Cuma potongan 45 ni sebenarnya saya tak galakkan sangat lah kalau tuan-tuan betul-betul nak dapat square yang cantik. Contoh kalau kita nak buat pintu 3G yang aluminium kan, dia punya sambungan 45 dia tu, kita kalau nak buat pintu mesti kena cun betul lah dia punya square. Tapi kalau nak mengharapkan kepada brand Pacman ni, memang kurang lah, saya kurang galakkan lah. Sebab kalau nak potong betul-betul angle yang sangat cun, saya akan gunakan brand Dewalt ni. Dia DW714 punya model dia. Kalau saya nak potong 45 angle betul yang cantik, saya akan gunakan ni, brand Dewalt. Tapi harga dia sekeras lah, dekat 1000 berapa lah. Saya beli tu 900 lebih sebab dia ada offer. Tapi saya dah semak beli dekat dalam dekat apa, market online yang lain 1024 silap saya harga dia. Yang ni saya tak bawa sangat dekat site, kecuali ada kegunaan dia barulah saya buka. Tapi kalau nak potong angle dia, memang syok lah ni. Boleh katakan 99.9% dia punya potongan angle dia tu sangat cun. Lepas tu kita boleh potong sengit. Tak payah cerita pasal ni lah. Dia ada lagi lah, adanya function kita sengatkan kepala dia. Tapi yang ni tak boleh slide lah. Kalau nak slide lain harga dia kan. Saya pun masih dari pertimbangan nak beli yang slide punya. Tapi bergantung kepada penggunaan lah. Sebenarnya saya tengah nak beli table saw yang saya nak brand Dewalt. Tak silap saya model dia 7492 DW ke 7492 dia tak dia. Tapi harga dia 1700 macam tu lah harga dia. Saya dah survey dah kat kedai pun, saya dah tengok geram kan. Tapi itulah, belum ada kemampuan lagi nak beli. Tak apa, nanti saya ceritakan pasal table saw tu, sebab itu adalah barang yang saya tengah nak beli sekarang ni. Cuma itulah, yang miter saw ni bergantung kepada keadaan. Perlu bawa, baru saya akan bawa. Kalau tak perlu, saya akan potong saiz siap-siap lah. Saya agak-agak saya siap-siap kat bengkel, baru bawa kat site. Tapi kalau ada dia, lagi cepat lah pekerjaan kita. Kita senang nak potong lurus, semua senang. Contoh kita nak potong satu skirting lah, ataupun kita punya plin ataupun box up, kita letak je. Saiz maksimum yang kita boleh dapat untuk potong dia 5,5 inci. Itu yang paling maksimum. Dia tak boleh nak panjang lagi. Kalau saiz ni, tak tahu lah, saiz ni mungkin tak lepas lah, dia tak sampai kan. Kalau kita nak potong saiz yang besar lagi tu, mungkin kena perlu pakai yang sliding. Tapi sliding tu disebabkan saya nak beli, one day saya nak beli yang apa, table saw, jadi saya tak perlulah nak dapatkan sliding tu. Lagipun sliding tu dia besar kan, panjang pula, nak masuk kereta tu agak susah. Ok, alright, kita tinggalkan lah pasal miter saw. Ingat lah, miter saw ni perlu ada, tak perlu pun tak apa, dia tak wajib. Ok, ni lagi satu benda yang pada saya dia jarang pakai. Tapi kalau kita nak pakai dia, jenuh tau.
Tapi saya bawa juga kat site sebab saiz dia ni tak terlalu besar. Lepas tu dia boleh pakai apa-apa situasi lah. Contoh kita nak potong kayu, kalau kita bawa tool lain, kita boleh potong kayu ataupun kita nak belah sikit dinding, nak potong sikit besi. Blade saya tak pernah bawa blade besi. Saya gunakan blade ni je, blade potong tile ni. Kalau kata ada potong skru sikit kan, skru terlajak terlebih ke, dia akan potong, insya-Allah dia masih boleh putus lah. Cuma cari lagi satu, kalau nak cari apa, disc ni lah, disc grinder ni, cari yang baik punya. Kalau tuan-tuan beli yang murah-murah RM7-8 tu, punya dia lambat nak terbelah dinding tu. Walaupun kita potong batu sekalipun, punya punya lambat. Tuan-tuan perlu beli yang brand baik sikit, mahal sikit, RM20-30 ke, supaya dia boleh potong lah. Kalau beli disc yang murah-murah ni, saya dah campak lah. Saya sekali pakai, lepas tu tak mau potong, saya dah tak pakai lah. Sebab saya tak boleh nak potong. Okey, grinder ni macam tadi lah, dia banyak kegunaan dia. Kadang-kadang kita nak potong sikit dinding, nak belah, nak masukkan wire ke dalam dinding, ataupun kita nak potong kayu sikit pun boleh. Dia masih terputus. Jadi saya bawa dia juga dekat site. Dan pada saya ini pun barang yang penting, tapi tak selalu sangat pakai. Tapi kalau nak pakai dia, tu yang nak kena bawa lah. Tak kisahlah, sekarang pun banyak lagi, dah banyak yang jual yang cordless pada harga-harga yang murah-murah. Tuan-tuan boleh dapatkan lah, saya ingat dekat Shopee. Yang saya pakai ni brand Bosch. Sebenarnya saya beli baru, wow. Ini dah tertukar dengan mana punya tukang saya tak tahulah. Rasa macam ralat jugalah. Dah tukang tu terambil saya punya grinder kan. Saya dah terpakai pula grinder siapa. Pula dah tak ingat dah siapa dia. Kita tu lah. Tu yang saya tak suka sangat. Kalau satu rumah ni ada 2-3 kontraktor buat satu job kan, saya rimas. Contoh macam tadi lah, kita tertukar barang, belaga bontot, nak kena tunggu turn dia pula buat kerja, tunggu turn kita, pinjam barang. Jadi saya tak seronok lah. Bukan kena good, boleh je pinjam lah kan. Kerana saya pun pinjam juga barang-barang kontraktor lain. Tapi saya tak berkenan sangat lah. Kalau boleh, saya nak seorang-seorang dalam rumah tu buat kerja kan, tak nak ada kontraktor lain kalau boleh lah. Alright, untuk tool sebenarnya, ini bukan kotak dia tau. Ini sebenarnya tak ada pun tak apa, tapi disebabkan ada, saya tunjuk beginilah. Ini adalah cordless vacuum daripada brand Bosch. Ini ini bateri yang 12 volt, boleh pakai sama ada dekat cordless drill ataupun jigsaw, boleh pakai. Dia sama, dia bukan jenis slot bateri yang tadi lah, bateri yang 20 volt tadi lain kan. Yang ni boleh pakai. Bateri sana saya boleh masuk cabut ke sini. Sini tak ada pun tak apa, tapi kalau ada dia banyak bantulah. Kadang-kadang bila kita nak buat cleaning, last kali yang kita nak buat finishing kan, kita nak sedut habuk celah-celah, memang kita dah pakai kain, tarik pakai penyapu dah, tak boleh nak keluar lagi, saya akan gunakan vacuum je, sedut tepi-tepi dia. Tapi dia punya suction dia tu tak sedutan dia tu lah, sedutan angin dia tu tak terlalu kuat lah, sebab muncung dia pun muncung kecil. Kalau rasa nak sedut habuk atas lantai tu kurang sesuai lah, kena ada vacuum yang besar lagi. Saya pun berminat juga nak gunakan vacuum yang besar tu untuk sedut habuk lah, sebab kerja kabinet ni memang habuk kita memang kau lah kan. Kadang nak jalan berbelendir atas lantai tu. Itulah, kalau boleh saya nak kurangkan habuk dekat site. Saya tengah aim juga nak beli vacuum. Cuma benda tu tak penting sangat lah. Mana tahu kalau ada duit lebih tu, boleh lah beli vacuum tu kah. Mudah sikit lah. Cuma tu lah, kita nak usung ke mana-mana tu agak leceh lah kan, kalau ada vacuum besar tu. Okey. Ini bukan kotak asal dia. Yang ni kotak sorry bising sikit, kapal terbang lalu. Itulah, bengkel saya sebelah airport. Kapal terbang lalu tu memang hingar sikit lah. Ini bukan kotak asal dia. Ini adalah kotak apa kotak welding, Josmax punya welding kan. Jadi boleh masuk pula dengan saya punya vacuum ni. Jadi saya pakai untuk dia lah. Okey. Dan yang terakhir sekali, saya tak pastilah ini kita boleh kategorikan sebagai power tool atau tak kan.
Tapi saya masuk sekali lah dalam video ni. Ini adalah laser level yang saya gunakan ni. Ini adalah brand Unity, dan harga dia tak silap saya 200 lebih. Saya kurang recommend sangat lah tuan-tuan gunakan brand Unity ni. Harga dia mahal. Lepas tu dia punya line pun ada dua saja kan, line silang, line tengah. Memang dalam kabinet saya memang saya tak pakai sangat line yang banyak-banyak ni. Saya perlukan line tegak dengan line melintang tu je. Bukan kegunaan saya lah. Saya bukannya pasang tile ataupun ikat dinding bagi square ke apa kan. Itu bukan kegunaan saya. Cukup sekadar ada dua line. Cuma kegunaan dia tu, dia gunakan bateri lah, bateri AA. Ini saya gunakan bateri yang charge. Bateri ni kena ingat lah, kita kena standby 3-4 biji juga, supaya kalau bateri ni habis kita boleh dah standby satu lagi. Sebab saya pernah kena bateri kong, masa nak guna terpaksa tunggu kerja kita terstop, terpaksa buat benda lain dulu. Sebabkan laser level ni. Okey, kegunaan laser level ni adalah untuk itulah, untuk leveling lah. Kita punya utama wall unit, dia punya apa, level dia macam mana, tegak dia macam mana. Jadi membantulah. Saya dah tak guna langsung lah timbang air yang besi tu kan. Timbang air tu saya dah tak percaya lah, sebab payah nak dapat ketepatan tu. Kalau guna laser level ni lebih tepat lah. Cuma Unity ni lah, sebab kadang-kadang kita nak adjust. Sekejap saya fokus sikit. Kadang-kadang kita nak adjust line kan, kita terpaksa nak sengit-sengit berapa mm je kita nak adjust. Sebab dia tak ada fungsi yang kita skru tu kan. Kalau skru tu senang, kita pusing dia boleh sengit sikit macam kan. Dia tak ada function tu, kita terpaksa pusing sikit dengan tangan. Kadang-kadang beberapa punya pasal dia agak susah lah, dia tak terlari kan, dia agak melambatkan pekerjaan kita. Sebab sekarang dekat market saya tengok banyak lah laser level yang murah-murah, banyak fungsi. Berbanding dengan harga Unity ni, harga dah lah mahal. Menyesal tak saya beli. Sorry lah Unity, kau jual mahal sangat. Saya ada model esok memang saya nak tukar lah. Saya dah fed up gunakan Unity ni. Tapi ada orang suka, dia memang hardcore brand Unity kan. Dia timpan, itu pulang kat dia lah. Okey, itu je lah kot yang saya ada. Okey, saya nak teruskan lagi lah satu tool yang tengah saya dua tool yang saya tengah sekarang ni. Saya nak dapatkan table saw DeWalt, sebab dia punya frame dia semua cantik tau. Dia ada lagi satu table saw yang murah sikit, yang dalam 900 lebih tu, tapi saya tak berkenan sangat lah, sebab dia punya body dia plastik. Dulu dah ada duit tau, cuma saya tahan tak nak beli table saw yang tu. Saya nak juga yang DW 7492 tu. 7492 kalau tak silap saya lah. Kalau salah nanti saya lekat balik gambar dalam video ni. Sebab kadang-kadang table saw ni saya nak belah board, nak belah filler kecil-kecil saiz ni kan. Kalau guna table saw senang, kita sorong set yang tu kan, dia terputus terus lah. Tak perlu kita bawa kita punya board tu balik kat side. Cuma saiz dia maksimum, saiz dia tak boleh nak maksimum sangat lah. Tak silap saya dalam 580mm lah. Dua kaki lah kot, kalau boleh extend lagi kan dia punya fan dia tu, dalam dua kaki. Saya tak ingat lah. Itulah paling maksimum kita boleh ni. Tapi biasanya saya akan nak potong filler kecil-kecil je, untuk potong rib cut lah, setting belah. Kalau cross cut kita boleh gunakan miter saw terus untuk potong belah kecil-kecil. Sebab kadang-kadang saya terpaksa bawa balik ke bengkel. Contoh, kalau saya buat kerja site yang jauh-jauh lah, macam saya buat kerja kat Penang ke, Kedah ke, ataupun Johor kan, saya nak potong sikit je, saya terpaksa bawa balik ke bengkel ataupun suruh member post ke sana, disebabkan filler punya pasal. Jadi kalau ada table saw tu, kalau saya nak adjust saiz-nya kecil-kecil, terus ada table saw, senang, kerja saya lebih kemas lah. Cuma perlu dipikirkan cara nak bawa tu lah, nak sumbat dalam kereta. Tambah-tambah kalau kerja kat atas kondo kan, rumah flat ke rumah kondo ke, nak bawa naik turun atas flat tu, kita nak kena pertimbangkan. Itulah. Dan saya pun kena fikir jugalah, setiap kali nak gunakan dia tu, macam mana saya nak bawa, keperluan
tahap keperluan lah. Setiap satu site ni berbeza-beza kan tahap keperluan dia, perlu tak perlu bawa. Kalau perlu saya bawa, mungkin saya bawa asing. Hari ni saya tak bawa dulu table saw, besok saya akan bawa table saw, macam tu lah. Itulah saya sekarang ni tengah pakai kereta kecil. Kereta saya kereta Saga je, Saga FL. Accident buat tu sekarang ni. Dah 2 minggu dah accident. Saya oversteer, tayar belakang buang. Sedih tuan-tuan. Itulah tengah duk mengidam juga nak pakai apa, pick up kan, nak pakai Ford Ranger lah saya cakap. Tapi itulah masih tak berkemampuan lagi. Wife saya pun baru bersalin. Saya dapat anak kembar kali ni, perempuan, dua-dua perempuan. Semua hidup saya yang ni kali lah. Maknanya dah ada 4 anak perempuan saya, 4 anak dara saya lah sekarang. Anak kembar, lepas tu accident pula. Sekarang ni dah pakai kereta adik lah. Itulah nak cerita sekarang ni, kereta saya tu dah accident lah. Itulah tool kita ni. Ingatlah kita nak standby, macam mana kita nak sumbat dalam kereta tu, muat tak muat. Lagi satu cabaran lah, bukan sekadar muat tak muat, polis pun kacau jugalah. Saya tak pernah pergi kena tahan dengan polis, tapi saya ada baca komen apa semualah. Baca kerja-kerja macam kita ni, kalau nampak polis nampak je, memang dia akan tahan lah. Sebab kita bawa barang, kita tak didaftarkan barang dagangan kan, macam tu lah. Tapi macam mana, kita ni tukang kecil-kecil je. Bukannya kita punya job pun lepas tu cukup makan je kan, tak mampu lagi nak pakai benda yang nak daftar ke company semua tu. Terpaksa dah redah lah. Harap polis yang kacau lah, itulah kot. Kalau kena kacau pun kita saya sembang elok lah, kalau dia mau dengar lah. Ke kalau dia tak mau dengar, kita buat cara lain kan. Sembang lain dengan dia, dia tak nak juga, terpaksa lah. Cuma jangan melawan lah, kita ni mentimbun kan, ke mana pun. Itulah. Tak payah cerita pasal tu. Harap tak ada apa yang, harap semuanya berjalan lancar lah. Itulah kot. Alright, sampai kat sini dulu perkongsian saya. Cuma yang saya nak sebutkan ni, semua tool-tool yang saya bawa ni adalah memang betul-betul saya gunakan kat site lah. Mungkin ada beberapa tuan-tuan boleh tengok sendiri lah keperluan, perlu guna tak perlu guna dekat site. Mungkin boleh jadikan apa, tuan-tuan boleh tengok sama ada macam mana keperluan tuan-tuan lah untuk gunakan kat site tu. Saya tak pasti tukang lain punya setup dia macam mana, tapi selama 8 tahun nak dekat 9 tahun dah ni, itulah tool-tool yang saya gunakan dekat site, dan cukup, insyaAllah cukup. Cuma nak upgrade sikit-sikit untuk memudahkan pekerjaan tu adalah. Alright, sampai kat sini dulu perkongsian saya. Kalau ada apa-apa nanti tuan-tuan komen lah dalam, tuan tulis lah dalam komen. Tuan-tuan ada idea ke apa benda nak kena tambah lagi ke, dan ada tukang-tukang baru yang baru nak start ataupun nak DIY sendiri, tool apa dia nak kena ada untuk dia pasang kabinet sendiri rumah dia. Itulah macam saya cakap ni, tool ni penting lah. Kalau tak ada dia, kerja kita lambat lah. Mungkin kita boleh guna cara manual, gergaji ke apa semua, tapi kita agak makan masa lah untuk dapatkan satu hasil yang kemas, cepat dan pantas. Cepat dengan pantas ni peranan juga, sebab kita menggunakan tenaga kita. Kalau kita terlalu pulun sangat menggunakan tool-tool yang manual ni, tenaga kita penat, jadi kita punya hasil pemasangan kabinet tu pun tak berapa nak cantik. Ada tool ni kerja kita lagi cantik lah, cantik, kemas, semua tu cukup lah. Semua banyak positif lah kalau kita ada power tool yang komplit untuk kita buat pemasangan kabinet. Ok, saya ingat sampai kat sini dulu. Saya tak tahu berapa panjang lah video ni. Semalam saya dah buat video ni lupa pula nak pasang mic, tak masuk pula dalam rekod video tu. Ni terpaksa buat video sekali lagi. Tapi okey jugalah, sebab semalam tu saya dah lupa apa, ada beberapa banyak point yang saya lupa sebab saya buat video ni tak gunakan skrip, apa yang lalu kat kepala saya je. Okey, sampai kat sini lah perkongsian saya. Terima kasih kerana sudi menonton, sudi-sudilah subscribe channel ni. Assalamualaikum.